Ini antara soalan psikologi PTD tahun ni yang calon jumpa. Saya suka bermain cinta. Pilihan jawapan ya atau tidak. Nampak macam soalan santai kan? Tapi dalam penilaian psikologi, soalan macam ni bukan saja-saja ditanya. Ia boleh menilai beberapa perkara seperti kematangan emosi, kawalan diri, kestabilan hubungan sosial, profesionalisme, kecenderungan mengambil mudah perkara serius dan kesesuaian sikap untuk jawatan awam. Untuk soalan, saya suka bermain cinta, cadangan jawapan Cik Su adalah tidak. Sebab ayat bermain cinta boleh membawa maksud suka mempermainkan perasaan, tidak serius dalam hubungan atau mudah terlibat dengan perkara emosi yang tidak stabil. Untuk jawatan seperti PTD, calon perlu menunjukkan karakter yang matang, stabil, berdisiplin dan profesional. Pegawai awam perlu ada kawalan diri yang baik, jaga batas pergaulan dan tidak mudah terlibat dalam tingkah laku yang boleh menjejaskan imej atau integriti diri. Jadi jawapan tidak lebih sesuai untuk menunjukkan calon tidak cenderung kepada sikap mempermainkan hubungan atau emosi orang lain. Tapi Cik Su tekankan ini cadangan jawapan sahaja berdasarkan konteks penilaian psikologi. Dalam ujian sebenar, calon tetap perlu jawab dengan jujur. Cuma jangan pandang ringan soalan yang nampak simple macam ni. Kadang-kadang soalan ringkas inilah yang sedang nilai emosi, kawalan diri dan profesionalisme calon. Untuk yang mencari rujukan psikometrik, temu duga atau rujukan kerjaya kerajaan lain, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su.